Episod 4. Gerak pertama. Bunyi kokokan jauh waktu subuh. Suara Iski perlahan, seperti baru sedar sesuatu. Lepas malam tu, aku tak sama lagi. Bangun pagi pun rasa macam dah berjaga semalaman. Dalam dada, ada benda bergerak. Macam hidup. Bunyi air basuh muka, burung berkicau. Aku pandang cermin dan untuk pertama kali, mata aku bukan mata aku. Ada bayang harimau dalam pantulan. Suasana jadi berat. Bunyi degupan halus bercampur nafas dalam. Bila aku keluar rumah, kaki aku bawa ke tempat yang tak pernah aku jejak. Sebuah surau lama. Penuh debu dan daun kering. Bunyi daun dipijak, langkah perlahan. Dalam surau tu, ada satu sudut berselimut kain putih. Aku buka, dan di situ, sebilah keris sama seperti dalam mimpi. Bunyi angin kencang sekelip mata. Latar suara dalaman, bisikan asing. Iski, masa kau sudah tiba. Gerakkan langkah pertama. Suara kembali tenang tapi tegas. Hari itu, aku tahu tak ada jalan untuk undur. Aku bukan lagi orang biasa. Aku penjaga yang sedang dibangkitkan.